Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya bertajuk Bahaya Ajaran Sesat Wahdatul Wujud. Tujuan video ini adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang bahaya akidah ini yang sedang menular di dalam masyarakat kita. Saya dapati ajaran ini sedang disebarkan melalui media sosial TikTok, YouTube dan FB. Ajaran sesat Wahdatul Wujud ini dipopularkan oleh tokoh-tokoh tertentu yang sudah kita kenali dalam sejarah Islam, iaitu pertamanya Hallaj, Mansur Al-Hallaj yang hidup pada 244 Hijrah. Kemudian selepasnya Ibnu Arabi 560 Hijrah. Kemudian selepasnya Abdul Karim Al-Jili, pengarang kitab Insan Kamil, pada tahun 782 Hijrah. Dan selepasnya Said Muhammad Fadullah Al-Burhanpuri, ulama daripada India yang menyebarkan ajaran martabat 7 Wahdatul Wujud pada 1053 Hijrah, di mana konsep Wahdatul Wujud ini adalah mereka mengajar bahawa wujud di alam ini hanyalah satu, iaitu alam dan diri kita ini adalah daripada zat Allah. Mereka mendakwa bahawa yang ada hanya wujud Allah, manakala kita dan alam menurut mereka adalah tidak wujud. Sedangkan konsep wujud ia dinyatakan oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan hadis adalah dua wujud, iaitu wujud Allah sebagai pencipta yang qadim, manakala kita dan alam ini wujud sebagai makhluk ataupun hadis ataupun baru, iaitu dua wujud. Yang sebenar dua wujud, bukannya satu wujud atau wahdatul wujud. Apakah kesannya daripada ajaran ini? Bahayanya ajaran ini di mana penganutnya menguasai ilmu hakikat makrifat, ilmu kenal diri, kenal Allah. Yang mereka sebarkan itu menyebut bahawa kenal diri kita apabila kita mengetahui bahawa zahir kita adalah Muhammad dan batin kita adalah Allah. Senang cakap, mengaku bahawa diri kita ini adalah Allah. Itulah Wahdatul Wujud, sebab kita dan alam daripada zat Allah mengikut mereka. Contoh ustaz yang menyebarkan ajaran ini adalah Ustaz Iswardi dari Indonesia. Type di YouTube ataupun TikTok Iswardi. Ustaz ini adalah contoh mereka yang terang-terang, seorang yang terang-terang mengajar Wahdatul Wujud di media sosial. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.